Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Wajjah haitsu syi'ta fa innaka manusur. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang berbahagia ini pada hari 9 Rejab dan kita sudah pun berada pada hari yang ke-30 daripada bulan Disember pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita segala bentuk kerahmatan dan keredaan kepada kita dalam kita menjalankan tugas-tugas kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Ya, alhamdulillah pada pagi ini saya membawa satu sedikit slot atas kira yang berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai keberkatan dalam harta melalui pendekatan kita berzakat. Tuan-tuan dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sudah hujung-hujung tahun ni menjadi satu kebiasaan kita di mana-manalah untuk sama-sama kita mengingatkan khususnya peranan Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk mengingatkan seluruh umat Islam yang berada di negeri Johor agar kita sama-sama dapat menunaikan zakat kita kalaulah kita ni belum sempat lagi menunaikan zakat untuk tahun ini. Sebab kadang-kadang ada di antara kita yang mengambil kata apa tempoh setahunnya itu pada bulan Disember. Ada juga di antara kita yang mengambil tempoh haulnya itu pada bulan Ramadan. Jadi mereka agak mudah kalau Ramadan ni mereka ingat Ramadan mereka akan berzakat. Jadi kalau macam ada yang menjadikan haulnya pada bulan Disember macam bulan ini, maka sudah barang tentulah tuan-tuan dan perempuan di luar sana jangan lupa dan jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita menunaikan zakat sebelum kita berakhirnya tahun 2025 ini. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita bicara sedikitlah tentang apa yang kita sebut sebagai mencari keberkatan dengan berzakat. Kadang-kadang tuan-tuan dan hadirat Allah dalam hidup kita merasakan seolah-olah apa yang kita ada ni tak cukup. Apa sebabnya agaknya itu? Adakah yang kita dapat, harta yang kita dapat sebelum ini tidak mencukupi dengan apa yang kita kendaki? Ataupun ada perkara-perkara yang di sebalik yang kita tak tahu. Jadi kemungkinan ada sikit sebanyak kita melihat ada kelemahan-kelemahan yang ada kepada kita. Apatah lagi kalau yang melibatkan yang kita panggil sebagai zat harta itu sendiri. Contohnya kalaulah ada kurangnya keberkatan dalam harta kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, zakat ini bukan sekadar kewajipan kewangan kita, tidak. Dia merupakan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perintah daripada majlis agama, tidak. Tapi ia adalah satu perintah Allah untuk kita laksanakan yang wajib kita laksanakan bila kita sampai haul dan sampai nisabnya. Dan ianya sebagai satu jalan untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jangan kita lepaskan peluang untuk kita menunaikan zakat. Dan mudah-mudahan dengan cara itu ianya akan dapat menyucikan harta kita dan seterusnya akan memberikan kebaikan kepada kita di hidup kita di dunia dan di akhirat. Allah SWT berfirman tuan-tuan dalam surah At-Taubah ayat yang 103 yang bermaksud ambillah zakat daripada sebahagian harta mereka, dengan zakat itulah kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah daripada harta-harta mereka itu zakat. Tuhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita dengan cara itu, bila kita ambil itu untuk apa? Kita nak membersihkan dan juga kita menyucikan harta-harta mereka. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, zakat ni amat berperanan untuk membersihkan harta kita daripada hak orang lain. Di samping juga ia menyucikan jiwa kita daripada sifat-sifat yang bakhil, sifat yang kedekut, serta sifat cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan. Kadang-kadang ada kita yang terlampau takut untuk kita berzakat. Terlampau takut kita nak memberikan sedekah. Takut harta kita makin berkurang dan sebagainya. Jadi cuba kita lihat sedikit sebanyak apa yang kita boleh tengok lagi tentang
keberkatan harta melalui berzakat ini. Mungkin ada di kalangan kita yang merasakan apabila kita berzakat maka kuranglah harta kita. Ya, contohnya bila kita sebelum ni tak pernah kita berzakat, tiba-tiba sampai kita kira cukup pula nisab kita untuk berzakat, maka kita menaikkan zakat. Itulah tahun ni kita berzakat RM1,000. Alhamdulillah meningkat pendapatan kita. Alhamdulillah tahun depan kita meningkat RM2,000. Meningkat lagi RM10,000. Jadi lama-lama kelamaan kita rasa pula, dah makin banyak. Jadi kita ini macam kurang atau aku tidak. Tapi sebenarnya tidak. Itu janji Allah. Allah akan menambahkan lagi bila kita berzakat. Sebab tu, Nabi pernah menyebut, mana qasat sadaqatun min mal. Harta tidak akan berkurang kerana bersedekah dengan zakat ini. Sebab tu jangan kita, orang kata bimbanglah. Janji ini semua janji Allah Ta'ala. Makin banyak kita beri, insya-Allah makin banyak kita dapat. More you give, more you get. Kan? Makin banyak kita sedekah, makin banyak kita berzakat, insya-Allah Allah akan bagi banyak balik kepada kita. Mungkin berkurang kepada harta ataupun pada angkanya, tetapi keberkatannya alhamdulillah amat berlebihan. Betul. Jadi harta yang akan berkat kita pun tahu. Harta yang berkat ni kita akan gunakan untuk jalan-jalan kebaikan. InsyaAllah Allah akan permudahkan segala urusan-urusan kita dengan harta kita yang berkat ini. Di samping insyaAllah bila kita kata menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kewangan, bila ini dah bertambah berkat, jadi dia akan insyaAllah akan mencukupi keperluan hidup kita walaupun sedikit. Orang yang kata apa, dari segi hartanya penuh keberkatan, dia akan merasakan walaupun hartanya sedikit, insya-Allah cukup untuk apa yang dia hajatkan untuk dibelanjakan untuk kehidupan dia. Dan dalam masa yang sama, sudah barang tentulah, dia akan membuatkan perasaan orang yang memiliki harta itu tenang dengan harta yang dia ada. Tak ada risau-risau. Tak ada risau, tidak bimbang dengan harta walaupun hartanya sedikit. Pasal apa? Pasal dia memberi banyak keberkatan dalam hidup dia. Inilah maksud sebenar yang kita sebut sebagai rezeki yang diberkati. Sebab tu tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita ada ini kita carilah daripada sumber-sumber yang halal dan elakkan daripada sumber yang haram, dan dalam masa yang sama macam saya kata, jangan lupa untuk kita menunaikan zakat, ataupun kalau kita ada lebih nanti kita juga digalakkan untuk memberikan sedekah. Zakat ni satu benda yang wajib, tetapi sedekah ni satu benda yang amalan yang sunat dan digalakkan. Jadi kita cari jalan supaya dua-dua dapat kita teruskan dalam kehidupan kita, walaupun mungkin kita tidaklah banyak untuk kita bersedekah. Zakat memang sudah ada perkiraannya, sekian zakatnya, tapi sedekah itu ikut kemampuan kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita jangan lupa zakat ini juga sebagai apa? Sebagai pelindung harta kita dan juga pelindung kehidupan kita. Di mana Nabi SAW bersabda, hasinu amwalakum bizakah. Peliharakanlah harta kamu dengan berzakat. Itu dia. Bila harta kita ni dizakatkan, insya-Allah dari segi sudut pemeliharaan kepada harta kita itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ianya akan menjadi benteng daripada segala bentuk musibah yang ada, segala bentuk balak bencana, sebab kita dah zakatkan hartanya. Jadi insya-Allah akan selamat kerosakan harta kita, dan juga kesempitan hidup yang kita ada. Ini sebagai benteng. Zakat ini sebagai benteng kepada segala itu. Dan insya-Allah banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita pada hari ini, kalau kita lihat, kalau kita pandai kita menguruskan, bukan kerana kita ni kurang harta, tetapi kemungkinan kita hilangnya keberkatan kepada harta yang kita miliki. Bila kita kurang keberkatan, maka kita akan lihat banyak benda-benda yang menjadi ancaman kepada kita. Datang ke perkara yang boleh memberikan ancaman kepada kita, diri kita, harta kita dan sebagainya. Itu sebab kita sebut di sini bahawa zakat ini juga sebagai pelindung harta dan juga kehidupan kepada kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat di Johor, Majlis Agama Islam di Johor, alhamdulillah telah memainkan peranan dalam mengutip dan juga mengagihkan zakat. Nanti saya akan ceritakan sikit sebanyak juga maklumat yang saya ada untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan tentang bagaimana kita menjaga zakat ini di negeri Johor. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
kita juga untuk mendapatkan keberkatan untuk masyarakat kita, untuk ummah kita, di mana zakat tidaklah kita hanya memberi manfaat kepada pembayarnya saja. Tadi kita banyak fokus kepada pembayar zakat, apa yang mereka dapat, apa yang mereka bolehi, pahala ganjaran dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah sebenarnya bila mereka membayar, mereka akan memberikan keberkatan kepada masyarakat dan ummah seluruhnya. Menurut zakat, kalau kita lihat golongan asnaf-asnaf akan dibela. 8 yang asnaf yang termaktub dalam Al-Quran. Kalau di Johor ni asnaf yang agak tertinggi pembelanjaan mereka adalah asnaf fakir, miskin dan juga fi sabilillah. Di mana Majlis Agama Islam di Johor banyak membelanjakan angka-angka yang agak besar untuk golongan-golongan ini, fakir, miskin dan juga fi sabilillah. Jadi ini orang-orang ataupun asnaf yang begini, mereka mendapat manfaat daripada bayaran zakat yang telah pun disampaikan kepada pembayar-pembayar zakat di seluruh negeri Johor. Kemudian kita lihat juga jurang ekonomi di antara mereka kita rapatkan. Kalaulah kita membuat sedikit perbandingan, kadang-kadang ada setengah-setengah daripada penerima zakat itu, asnaf-asnafnya katalah contoh fakir dan miskin. Kadang-kadang ada di antara mereka, katalah peringkat awal mereka termasuk dalam golongan fakir. Tiba-tiba dengan bantuan yang ada, dengan alhamdulillah dengan pekerjaan yang ada selepas itu, hasil pendapatan yang meningkat, dan seterusnya mereka sudah terkeluar pula daripada fakir dan masuk dalam asnaf yang miskin. Kadang-kadang sampai satu peringkat 2, 3, 4 tahun ekonominya bertambah dan sebagainya. Mereka keluar pula daripada asnaf fakir dan miskin, terus tidak lagi menjadi asnaf dan akhirnya mereka ini kadang-kadang jadi penyumbang pula kepada golongan asnaf dan miskin. Ini yang kita lihat bagaimana adanya beberapa jurang. Kita lihat, kita dapat rapatkan. Jadi kalau yang mereka itu memang sudah dikenal pasti sebagai golongan asnaf fakir dan miskin, alhamdulillah kalau mungkin dengan apa yang mereka perolehi selepas itu beberapa tahun, akhirnya mereka dapat keluar daripada asnaf tersebut dan akhirnya mereka ini menyumbang balik kepada asnaf-asnaf berkenaan. Saya pernah berjumpa dulu beberapa kes jugalah, kes-kes yang melibatkan mereka ini menerima asnaf daripada Majlis Agama Islam Johor, bantuan-bantuan peralatan untuk perniagaan, contohnya macam mesin jahit, contohnya macam barang-barang yang kekal. Jadi alhamdulillah, kalau kita lihat pengalaman yang ada, mereka meniaga, berjaya alhamdulillah, dapat menyewa tempat yang bagus, dapat juga orang kata apa, memperolehi hasil yang baik, ramai pula pekerjanya. Jadi akhirnya mereka yang peringkat awal tu menerima bantuan-bantuan daripada Majlis Agama Islam Johor, bantuan berdikari untuk miskin contohnya, akhirnya mereka ini dapat berniaga dan alhamdulillah dapat keluar dari kepompong miskin dan akhirnya dia menjadi pembayar zakat. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, kemudian kita juga lihat di sini dalam suasana masyarakat kita, kesejahteraan sosial kita dipelihara. Dengan caranya apa? Jadi bila wang-wang zakat yang telah pun disalurkan kepada Majlis Islam Johor, ada portion-portion tertentu diperuntukkan untuk kita menjadikan pembayar prema-prema bantuan zakat atau asnaf-asnaf ini dari segi sudut kehidupan sosialnya itu dipelihara oleh pihak Majlis Agama Islam Johor. Contohnya macam bantuan-bantuan perumahan fakir dan miskin, sekurang-kurangnya ada dapat membantu mereka ini daripada tidak mempunyai rumah. Tapi alhamdulillah dari sudut ini, alhamdulillah Majlis Agama Islam Johor ada menjadikan peruntukan untuk dapat membina sebuah rumah sekurang-kurangnya 3 bilik untuk mereka. Alhamdulillah sekarang pun saya dipahamkan harga rumah fakir miskin ni yang dibina oleh pihak majlis sudah menjangkau RM100,000 nilainya. Jadi alhamdulillah ini daripada duit pembayar zakat kita dapat gunakan ini untuk kesejahteraan sosialnya. Banyaklah benda-benda lain ada yang berkaitan tuan-tuan dan puan-puan ni untuk kita memastikan agar
apa nama ni, sosial dapat kita pelihara dengan baik. Contohnya kalau kita lihat dari sudut pendidikan pun banyak juga yang kita berikan dalam kita memastikan anak-anak kita tidak ketinggalan dalam mana mereka ini belajar di sekolah, ada bantuan-bantuan persekolahan, bantuan-bantuan baju, bantuan-bantuan baju suara agama. Ini semua mengingatkan kepada kita bahawa hak-hak mereka alhamdulillah dapat kita tunaikan dengan bayaran zakat yang telah pun bukan oleh tuan-tuan dan perempuan yang di luar sana. Inilah keindahan Islam yang kita lihat, tuan-tuan, yang meletakkan zakat ini sebagai satu instrumen pembangunan ummah, bukan sekadar ibadah secara individu semata-mata. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pula bagaimana kita boleh sebut sebagai bila kita menunaikan zakat ini kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita benar-benar mendapat memperolehi keberkatan berzakat, yang utama tuan-tuan dan puan yang harus kita ingat, jangan kita lupa bahawa tunaikanlah ibadah zakat ini dengan penuh niat ikhlas kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini agak pentinglah dalam mana kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, maka sudah barang tentu mesti ada orang kata apa niat yang penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ialah kita perkara ni kita lihat menjadi sikit sebanyak juga cabaran, kan, dugaan bagi orang-orang yang mempunyai harta. Dalam pada zaman sekarang ni ialah maklumlah kita dunia tanpa sepadan pada hari ini, banyak sangat dugaan-dugaan yang melanda kita. Akhirnya kadang-kadang kita tidak berjaya melawan perkara-perkara ini semua. Tapi saya percaya insya-Allah berkat sokongan kita, dokongan kita, berkat doa-doa kita, insya-Allah Allah akan lorongkan kita supaya kita dapat menunaikan zakat ini dengan penuh keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa tunaikanlah zakat bila kita sampai masanya. Ini kadang-kadang kita tu macam saya kata, kadang-kadang kita rasa macam hilang keberkatan sebab kita tak tunaikannya mengikut masa yang tertentu. Kita ada haul, ada tempoh setahun. Kalau kita kurang arif, kita boleh bertanya, boleh buat pertanyaan kepada Majlis Agama Samin Johor ataupun mana-mana pusat zakat ataupun amil-amil yang dilantik di kampung-kampung kita. Bagaimanakah caranya untuk kita menunaikan, dan jangan kita menangguh-nangguhkan. Benda-benda macam ni jangan kita tangguh. Pasal apa? Bimbang kalau kita tangguh, tiba-tiba kita kembali ke rahmatullah. Sedangkan kita ada hutang yang perlu kita jelaskan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab tu zakat ni bila sampai masa cukup haul, jelaskanlah. Jadi macam hari inilah kita mengambil kesempatan di peringkat Majlis Agama, ambil kesempatan untuk sama-sama kan ingatkan tuan-tuan dan perempuan. Mana yang dah selesai, alhamdulillah. Fitrah kita belum sampai lagi. Ini bulan Rejab, Syakban, Ramadan. InsyaAllah lah tak berapa lama lagi Ramadan kan. Fitrah tak apa, nanti dulu. Tapi zakat harta ni, zakat harta macam-macam lah. Wang simpanan kita, pendapatan kita, kan? Zakat emas, perak dan sebagainya tu, tanaman. Ini semua benda-benda macam ni memang sudah ada. Kita pun sudah maklum. Jadi tunaikanlah zakat dan jangan kita melengah-lengahkannya. Dan dalam masa yang sama, kita jangan pula di sudut perkiraan tu, kita tersilap ke, ataupun kita buat sengaja tersilap ke, kiralah betul-betul. Kadang-kadang ada setengah-setengah tu dia main taktik pula. Taktik macam mana maksud saya? Yalah sepatutnya nisabnya sekian. Tiba-tiba nak habis tu, dikeluarkan duit dia, dah jadi tak kena zakat pula. Jadi ini semua benda macam ni. Jangan ada maksudnya dalam hati kita ni untuk kita melengah-lengahkan berzakat. Kalau kita dah sampai masa, tunaikanlah zakat. Macam tadi kan, kalau contohnya kalau kita keluarkan wang simpanan itu supaya tidak menjadikan kita wajib zakat dengan kadar yang kita ada. Itu tak boleh sepatutnya. Kecuali kita terpaksa keluar sebab memang keperluan hidup kita. Tak ada duit dah, terpaksa ambil duit tu untuk kita makan dan sebagainya, itu cerita lain lah. Tetapi kalaulah kita sengaja, itu maknanya ialah satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Sebab tu kita nak
nak berkat hidup kita ini, inilah caranya macam ni lah. Kan? Sampai masa, keluarkan. Buat kira betul-betul. Buat kira betul, macam saya kata tadi, kalau kita kurang arif, kurang faham, nak kira macam mana zakat ni, rujuklah kepada mereka yang ada mahiran. Contoh kan, kalau kita ada banyak akaun kat bank, buat macam mana ni? Nak kira, nak campur ke? Atau macam mana? Zakat tabung haji kita perlu ke keluar zakat atau tidak? Tidak. XP kita macam mana? Ini semua benda-benda kalau kita banyak sumber-sumbernya itu, jadi kalau kita kurang faham, rujuklah kepada Majlis Agama Islam Johor, bagi mereka akan mengira, membantu tuan-tuan dan puan untuk membuat perkiraan. InsyaAllah, jadi dengan cara itu, zakat kita dapat kita laksanakan. Dan seterusnya akan menambah keberkatan kepada harta kita. Seterusnya, kita juga jangan lupa, dalam mana kita membayar zakat ini, kita salurkanlah kepada pihak yang memang diberikan kepercayaan untuk mengutip zakat. Kalau mengikut enactment pentadbiran Agama Islam Negeri Johor, maka bidang kuasa itu adalah bidang kuasa Majlis Agama. Mengikut Seksyen 86, jelas menunjukkan bahawa itu adalah kuasa, punca kuasa kepada majlis untuk mengutip dan mengagikan zakat. Jadi, berilah kepada mereka yang kata apa yang telah pun dilantik oleh pemerintah, dan mudah-mudahan dengan cara itu, insya-Allah mudah-mudahan kita akan harta-harta kita akan sentiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa diberikan keberkatan dalam rezeki kita. Ini yang kita nak ni, berkat dalam rezeki kita. Supaya tidaklah kita ini tertolak segala doa-doa kita dengan apa yang kita ada. Ini semua pinjaman yang Allah beri kepada kita. Ingat tuan-tuan, harta-harta ini innama amwalukum auladukum fitnah. Memang betul. Allah sebut harta-harta kamu, anak-anak kamu ni merupakan ujian kepada kamu. Jadi harta-harta ni sebenarnya Allah pinjam sementara kepada kita. Nak tengok macam mana kita ni boleh uruskan ataupun tidak. Jadi uruskanlah dengan baik. Bila kita ada harta, uruskanlah dengan baik, dengan penuh jujur, dengan penuh amanah. Dan tanggungjawab kita kepada harta ni bila berkaitan dengan zakat, apatah lagi kita nak mendapatkan keberkatan kepada harta, maka jangan lupa tanggungjawab kita sebagai hamba Allah menunaikan haknya. Iaitu apa? Pertama zakat, dan yang kedua, kalau kita ada yang lebihan itu, jangan lupa untuk kita bersedekah benda yang lain. Okey. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mengambil kira apa yang telah pun saya sebut tadi, bagaimanakah untuk kita mendapatkan keberkatan kepada harta, mudah-mudahan dengan cara itu Allah akan jaga segala harta kita daripada segala perkara yang tidak kita ingini. Dan harus kita ingat, dalam mana kita menguruskan harta ini merupakan macam saya katakan tadi, ia merupakan ujian. Dan kita jangan lupa bahawa jauh sekali dalam hati kita, jangan kita merasakan zakat ini merupakan beban kepada kita. Jangan ada fikiran yang begitu. Kita rasakan ini merupakan satu tanggungjawab yang wajib kita tunaikan. Jangan sesekali kita merasakan beban. Sebab ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita kena ingat, ianya bukan sebagai beban, bahkan tetapi dia sebagai satu kunci menyebabkan rahmat Allah kepada kita akan jadi lebih luas, lebih banyak. Jangan lupa. Sebab tu orang yang berzakat ini, dia takkan bimbang, dia takkan takut hartanya habis. Sebab memang dia tahu insya-Allah akan bertambah-tambah. Percayalah. Pengalaman saya melihat rakan-rakan kita yang syarikat yang gergasi yang besar-besar ni, setiap tahun saya lihat akan berlaku penambahan kepada zakat perniagaan mereka. Memang akan bertambah. Katalah daripada 1.9 naik 2.1 juta kan. Maknanya itu penambahan lah tu. Tak adalah, belum pernah lagi lah. Saya sendirilah saya melihat kalau di Johor ni belum pernah, katalah tahun lepas dia bayar 1 juta, tahun ni dia bayar 500,000. Belum pernah. Biasanya dia akan meningkat. Peningkatan. Itu maknanya memang ada keberkatan dalam apa yang dia buat pada sebelum ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah yang ringkas pada pagi ini akan memberikan kepada kita lebih banyak semangat untuk kita, orang kata apa, untuk kita berinfak
harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di Johor ni alhamdulillah, kalau kita lihat terutama orang lelaki, kalau kita sembahyang Jumaat, dalam khutbah Jumaat, memang ada doa khusus untuk orang yang bayar zakat dan juga berinfak harta jalan Allah. Untung setiap minggu orang doakan kita. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita membayar zakat dan juga kita bersedekah, dan kita jadikan ini sebagai satu azam kepada kita untuk kita menunaikan zakat kita dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan harta yang kita perolehi akan diberkati, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan dengan itu hidup kita akan sentiasa berada dalam penuh ketenangan, dan sentiasa dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai peringatan kepada saya yang bercakap juga, dan juga para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini sikit sebanyak saya memberikan semangat, dorongan kepada kita semua untuk sama-sama kita membayar zakat kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor ataupun mana-mana pihak berwajib yang telah pun diamanahkan untuk melakukan kutipan di negeri-negeri yang lain. Kalau di Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor lah kita bayar, ataupun melalui amil-amil yang telah pun dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan hari ini pun alhamdulillah saya percaya banyak saluran-saluran yang lain yang kita boleh gunakan untuk membayar zakat. Kalau rasanya tak nak ke pejabat, tak ada masalah, boleh online pun sekarang. Masuk dalam web Majlis Agama Islam Johor tu, type aja, insya-Allah akan keluar apa-apa arahan yang berkaitan. Tuan-tuan boleh bayar terus online di pedoman tentang zakat secara online, tak ada masalah. Yang penting kita bayar. Sebab tu cara platform-platform yang ada pada hari ini amat mudah. Nanti masa kita nak bayar zakat fitrah pun boleh bayar online sebenarnya. Ada. Memang ada perkhidmatan tu disediakan oleh pihak majlis agama. Maknanya kemudahan tu dah ada. Cuma apa pun berbalik kepada diri kita lah sebagai hamba Allah yang tahu kita ni ada apa. Apa yang kita ada. Apa yang kita ada, apa harta yang kita ada, apa kewajipan yang sepatut kita laksanakan. Jadi mudah-mudahan kalau yang masih belum membayar zakat dalam tempoh hari ini dan esok ni, ada 2 hari lagi untuk penutup tahun 2025. Kalaulah haulnya pada tahun ini ataupun pada bulan ini, ada yang menjadikan pada bulan 12. Kalau ada yang, macam saya kata, ada yang menjadikan haulnya setahun tu pada Ramadan, tu Ramadan lah. Tapi kalau yang tahun ini, maka masih lagi ada masa tuan-tuan untuk membayar zakat. Jadi mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah, lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkati hidup kita, Allah berkati harta yang kita ada, dan mudah-mudahan Allah tambahkan lagi rezeki-rezeki kita pada masa-masa yang akan datang dengan asbab apa? Dengan asbab kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah melalui zakat dan juga melalui sedekah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan para pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita berzakat. Ada 2 hari lagi untuk dapatkan ataupun kita teruskan supaya kita tidak melengahkan masa untuk kita berzakat. Mudah-mudahan Allah makkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.